kancir kancir yang overhead tuh. Oke. Terus sekarang kita fitting gasketnya. Ikat ini. Nampak nih. Ini tempat kedudukan piston tinggal sedikit lagi. Kalau kira dia jauh loh, nampak nih. Sedikit lagi. Itulah dia punya screw head, ada 2 biji tidak kuat, jadi dia naik. Lepas itu air masuk ke piston. Tengok sini kedudukan cantik lagi. So sekarang ini kita rata. Oke, tengok kita tengok mana limpas Oke. Oke, limpas ada limpas. Nampak. Sikit lah, enggak nampak. Enggak limpas banyak. Tapi ini limpas. Nampak. Tengok. Ini limpas. Oke, sebelah sini lagi. Ini lagi free. Ini free. Ini enggak boleh. Mesti mau potong letak baru boleh. Oh tidak? Tidak boleh. Tapi saya mau tanya tuh owner dulu. Macam mana dengan kedudukan ini? Kalau dia pakai balik ini saya tidak berapa jamin lah. Oke. Berapa jamin? Oke. Coba kalau kau tengok gasketnya. Tengok tuh. Air. Di sebelah sini Mungkin boleh selamat juga lah. Dia masih jauh dari semakin. Boleh pergi potong head. Oke. Tapi kau tengok nih. Oke. Nampak. Dia masih jauh lagi lah. Ini head belakang. Oke, head belakang. Tapi ini dekat kau tengok lah. Bakal. Oke. Ini mau running customer dulu lah. Oke.